sihir yang seringkali berulang lah. Okey. Jadi ini satu tajuk yang biasa orang tanyalah, disebabkan ada masalah ibu sihir yang terus hancurkan hidup kita. Jadi di sini dia ada 7 punca kenapa sihir itu berulang kembali. Okey, boleh baca. Kemudian cara mengatasinya secara syarak. Okey, di sini. Dan juga ada tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti kenapa sihir itu boleh berulang. Kemudian punca utama gangguan yang tidak selesai. Mengapa gangguan tu masih lagi tidak selesai? Di sini saya juga ada senaraikan. Kemudian yang paling penting sekali dalam artikel ini ialah 2 faktor penghalang penyembuhan sihir yang berulang ini. Sekiranya perkara tersebut ada kaitan dengan makanan yang belum dibersihkan, sihir makanan yang pesakit termakan tetapi masih belum dibersihkan. Jadi di sini yang menjadi rekod daripada pesakit saya sepanjang 10 tahun saya mengendalikan masalah sihir yang berulang ini ialah apabila dia dah buat rawatan tapi macam-macam masih tak selesai. Maka kita tengok ada sebab-sebab utama yang paling kerap saya terima ialah berkenaan tentang dia sebenarnya ada termakan dengan makanan-makanan yang dihantar ataupun yang dia makan tetapi ada kandungan sihir. Okey. Yang kedua, perkara yang kedua ialah kegagalan mengawal emosi. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian lah. Jadi cara merawat dan juga membenting diri ni saya mencadangkan 2 perkara. Ni nak bersih dalaman, iaitu menggunakan bidara drop and ring. Kemudian yang kedua ialah perlindungan diri dan juga rumah dengan samurai perfume. Okey. Dekat sini saya jelaskan juga apa yang bakal kita rasa. Ini tanda-tanda yang saya sudah jelaskan di sini. Tanda-tanda lepas dia guna bidara drop ni, ada cara dia. Ada perkara yang kita akan rasa. Kemudian apa yang kita akan rasa lepas kita gunakan samurai perfume. Di sini saya juga nyatakan tentang perbezaan bidara drop and ring dan juga samurai perfume, fungsi dia, dan kenapa kedua-duanya wajib digunakan untuk masalah sihir yang berulang. Saya juga nyatakan. Kemudian soalan-soalan lazim lah. Ni soalan-soalan yang biasa orang tanya, saya jawab balik. Soalan boleh dapatkan di sini. Jadi nak kepastian boleh terus hubungi saya di sini. Jadi kalau nak pergi kepada artikel ini, boleh cari sihir berulang, ikuti nasihat ini. Okey, tekan ini, kita akan terus pergi kepada sinilah. Okey, itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.